Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ni saya nak kongsi satu produk yang saya baru beli saja, iaitu Rapid Killer. Saya akan letakkan link di ruangan komen. Sebab produk ni katanya boleh mematikan, menghalau lipas yang ada dalam kereta kita. Sebab saya memang ada masalah lipas dalam kereta. Punca dia sebab apa? Sebab kita makan makanan dalam kereta lah. Sebab ada anak semua, kadang-kadang saya drive pun saya suka kunyah-kunyah. Mungkin ada benda-benda yang terjatuh tu, yang itulah punca. Lipas-lipas kecil tu masuk dalam kereta. Kadang-kadang geram. Pagi-pagi ataupun malam-malam nampak lipas tu berjalan-jalan atas dashboard ataupun atas ni lah, keliling kereta ni kan. So saya try beli produk ni. Saya nak tunjukkan macam mana guna produk ni lah. Kita sama-sama guna first time kan. So yang pertama sekali, arahan cara penggunaan dia ni, dia kata goncang sebelum menggunakan Rapid Killer. Dia suruh goncang dulu, lepas tu letak di kawasan yang tertutup, tutup cermin dan tingkap, pintu, suis-suis dan tempat terbuka. Pusingkan penutup ke arah yang bertentangan. So lepas kita goncang, kita akan pusingkan lah. Dia suruh tinggalkan Rapid Killer ni selama 30 hingga 60 minit. Selepas 30 ke 60 minit, dia suruh buka semua tingkap dan cermin lah. Lepas tu dia suruh kita bersihkan dengan kain yang bersih dan guna vacuum untuk sedut lipas-lipas yang mati itulah. So first kita goncang dulu. Tapi tak ada bunyi apa-apa pun lah bila saya goncang. Macam dia mampat betul-betul ni. Tapi sebelum kita nak guna ni Rapid Killer ni, apa nama dia? Rapid Killer ni, saya akan runningkan aircon lah. Aircon saya buka untuk circulate. So pastikan setting dia, aircon dia berada dalam kereta je lah. Circulate lah, jangan ambil angin dia dari luar pula kan. Okey, lepas tu saya nak turunkan seat belakang ni supaya dia boleh kena dekat bahagian dalam bonet jugalah. So kita turunkan seat. Banyak barang ni. Ini keluar dulu. Okey. Tengah buku lagi. Okey, sekurang-kurangnya ada satu ruangan terbuka dekat situ. Tutup je. Dan bonet pun saya naikkan sedikit lah. Saya letak sandalkan dengan fire extinguisher ni untuk pastikan wap tu, ataupun Rapid Killer tu masuk ke dalam kawasan tayar. Sesalah-alang tu kita jatuhkan kedua-dua seat lah, biar dia ke belakang juga. Dua-dua seat dah turunkan. Okey. Setting kamera balik. Kopiah terjatuh. Okey. So arahan dia goncang. Lepas goncang, kita terbalikkan tu ni. Buka kerudung dan terbalikkan, dan kita akan press sekuat-kuat. So saya kena bersedia. So kita akan keluar daripada kereta lah. Okey. Sekejap. Saya letakkan di tengah-tengah ni lah. Di tengah-tengah armrest ni. Aircon biar terbuka. Okey, sekarang pukul 5.20. 1, Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3.
Tadi bila saya tengok, selepas 3 ke 4 minit dah habis dah spray ataupun cecair ataupun gas yang ada dalam rapid killer tu. Dia hanya makan masa 3 ke 4 minit saja dah clear dah. Botol tu dah tak spray dah. So sekarang ni tadi saya start spray lebih kurang pukul 5.18. Sekarang dah lebih kurang 15 minit daripada waktu saya start spray tu. Saya terpaksa juga buka kereta ni untuk saya nak stopkan enjin dan saya nak biarkan benda ni lebih lagi 15 minit lagi lah. Tapi saya nak stop enjin dulu. Okey, saya stopkan enjin, saya kunci dulu. Dan saya akan biarkan kereta ni lebih kurang 15 minit lagi lah sebelum saya tengok hasil dia. Cuma ada beberapa benda yang saya tertinggal ataupun tak buat dalam kereta ni adalah yang pertama, tadi saya plan nak keluarkan kapet dalam kereta ni. Kapet lantai kaki kan. Tapi saya terlupa. So kapet tak dikeluarkan. Yang pertama saya lupa buka saya punya glove box. Dekat depan tu saya lupa buka. So yang itulah kelemahan untuk hujan kali ni. Sekarang dah pukul 5.50 petang. Maksud dia dah lebih kurang lebih setengah jam lah saya biarkan kereta ni biarkan tertutup. Sebab tadi saya pun dah lupa nak buka kapet semua kan. So saya fikir untuk first time try ni kita try setengah jam dululah. Next time saya nak try untuk sejam pula biar kereta tertutup. Dan saya nak pastikan saya dah buka kapet kereta ni keluarkan dah. So memandangkan kali ni saya lupa benda tu, saya nak check tengok ada tak lipas yang mati ke dalam kereta. Okey, cabut dulu. Sekejap ya. Saya letak dekat sini sekejap kamera. Hop. Tak atas. Tak nampak lipas mati pula. Lipas ni memang sakit kepala lah. Dia macam bersembunyi saja. Next time kita kena start ataupun try buat malam. Mungkin waktu dia aktif kan. Tutup dulu ni. Tak ada lipas mati. Ada. Tu. Nampak tak? Maksud dia berkesan lah juga benda ni. Ada lipas mati. Ni ada lagi ni kat sini. Dia tengah pening-pening. So bila saya check kereta, saya jumpa telur lipas ya kawan. Telur lipas. Jadi dekat bonet kereta saya ni, saya letakkan kain tau. Kain ni untuk saya lap body ataupun cermin kereta. So tempat ni yang jadi tempat untuk lipas bertelur punya. Saya jumpa dalam 7-8 biji telur dalam ni, telur lipas. So lepas ni saya kena check betul. Jangan biarkan benda ni jadi tempat pembiakan ataupun tempat lipas bertelur. Okey, maaf bising sikit sebab ada orang fogging dekat belakang tu. So saya dah jumpa lebih kurang 3 ekor saja lipas yang mati dalam kereta saya ni. Saya tahu masih banyak lipas dalam kereta ni, tapi mungkin kaedah saya guna kali ni tak berapa silap sikit lah. 2-3 benda yang saya buat silap kan. Sebab apa saya kata banyak lipas? Sebelum ni saya guna yang jenis macam gam ni. Tapi problem yang gam ni memang dia perangkap lipas. Tapi problem dia ada makanan tau yang dia sediakan oleh packaging ni lah. So kita akan letak makanan dia tu ataupun penarik dia tu di tengah-tengah dalam tu.
Ni tengok ni, yang ni pun banyak ni. Ini lagi banyak lipas ni. So saya risau dia punya perangkap tu yang menarik lipas luar masuk ke dalam kereta kita, sebab lipas daripada luar bau perangkap ataupun makanan yang dia sediakan dekat tengah-tengah ni. Jadi saya tak nak guna benda ni. Kalau saya nak pasang pun saya tak akan letak dia punya umpan ataupun makanan tu lah, supaya lipas daripada luar tak masuk ke dalam kereta saya. So mungkin saya akan buat next video, kita akan try buat semula gunakan rapid killer ni, nak tengok hasil dia macam mana. Mungkin kita akan buat malam pula lah, sebab malam mungkin waktu yang lipas tu lebih aktif kan, nak cari makanan kan. So time tu kita akan buat lagi testing. Tunggu next video saya. Untuk video kali ni saya rasa saya buat yang tu saja dulu. So saya akan letakkan link pembelian untuk rapid killer ni di ruangan komen dan description. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.